pemilik-pemilik kereta Tesla di seluruh dunia, terutamanya di US, Europe, semua dalam keadaan cemas sekarang ni. Sehingga ada yang cuba tukar nama kereta mereka kepada jenama lain untuk elak kereta mereka menjadi mangsa serangan vandalism. Malam tadi je, 17 kereta Tesla terbakar di Rom, Itali. Juga dikatakan perbuatan khianat vandalism yang semakin meningkat terhadap Elon Musk dan Tesla bukan sahaja di US tetapi di seluruh dunia. Jadi, kenapa kenderaan Tesla kini menjadi sasaran vandalism? Dan bukan sahaja kereta Tesla, charging station, pusat jualan, semua menjadi mangsa dan serangan ini semakin meningkat dari hari ke hari. Serangan-serangan ini mula berlaku sejak Elon Musk, CEO Tesla, dilantik mengetuai DOGE, Department of Government Efficiency, di bawah pentadbiran Donald Trump. Sejak itu dilaporkan hampir 100 serangan berlaku terhadap jenama Tesla di seluruh dunia. Serangan-serangan seperti membakar kereta, merosakkan pusat charging dan juga menembak kedai-kedai showroom Tesla.